Kita siap packing dah. Kita akan bergerak pula ke the next destination. Okay, the next destination kita akan try camping dekat Pine Valley pula, Cameron Highland. Kita akan walk in juga. Ada tempat kalau camping, tak ada kalau kita balik. Okay, ikuti kami terus ke Pine Valley, Cameron Highland. Check it out. Ronda semua lebih kurang dalam 251 km. Lepas ni kita akan ke Cameron Highland pula. Kita akan bagi kosong trip B. Jarak dari Lubuk Petai campsite ni untuk sampai ke Cameron Highland lebih kurang dalam 85 km saja. Metro tu, bona kiri. Terus nampak. Tolong. Saya dia Rodi. Tengok. Okey lah. Terima kasih lah Pak Bon. Nampak jalan tu kau. Lepas sikit je. Dekat mana? Pantau ni dekat. Dekat je tu dekat, tak jauh ni. Dekat je. Baik. Sampai saya buat keluar lah ni. Baik, mana-mana tempat ni. Okey. Jalannya. Sampai pada kami. Kami nak bakar. Ha? Oh, okey. Kita tinggalkan Lubuk Petai campsite dan kita akan bergerak ke Cameron Highland. Dari Lubuk Petai campsite on the way ke Cameron Highland, kita sempat singgah juga dekat Lata Kinjang. Jom kita tengok apa yang ada kat Lata Kinjang ni. Sama Aziz. Ya. Nak ambil gambar je boleh? Tak boleh dek. Oh tak boleh. Dia tak dibenarkan ambil gambar. Okey, tak apa lah. Macam tu tak apa lah. Saya intern balik lah. Ada projek dia lagi, dia orang tak boleh ambil gambar. Oh okey, bila 7 tengah buka. Oh dijangka buka bulan 7 lah. Okey. Awal bulan. Awal bulan eh. Okey, baik. Nak U-turn sini boleh? Di sini pun boleh. Tak boleh masuk dalam. Oh. Memang tak boleh. Ya, pertama ya. Okey. Tadi Farah macam tu sebagai saya kerja. Tak faham. Okey. Tapi saya U-turn sini ya. Tak boleh ni. Tak dapat. Lata Kinjang tengah dalam renovate, so pengunjung memang tak dibenarkan masuk buat sementara waktu ni. So memang agak kecewa lah. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. I gotta tell ya, I wanna love ya, So come on over,
can't believe we started out friends. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. The way you take your time makes everything better. You were just on my mind. Now here we are getting together. I gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna Okay, kita dah sampai Latak Iskandar dah. Sekarang kita akan continue ke Tanah Rata Pine Valley Campsite. love. The way you make me feel is precious. I want this feeling forever. Oh, I'll never be the same. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. Gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, I wanna touch, kiss ya. The way you make me feel is precious. I want this feeling forever. Oh, I'll never be the same. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. All I ever wanted. Yo, what's up? Yo, we're hosting tonight. You free? Yeah. Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you Sesampainya kami di Pine Valley Campsite, memang tutup sebab kami tak buat tempahan atau booking. So, dah sampai sini, alternatif kita akan ke lodging campsite. just fine? Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now. Okey, jarak dari Pine Valley Campsite ni ke lodging Highland Campsite lebih kurang dalam 26 km. Hari ni weekday, harap-harap ada tapak kosong lagi untuk kita pacak kemah kat sana. Blush and smile you give. You're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. About you, you, you. Arthur Unit, Marshall Summit, Liddy Titty, hella tipsy, feeling dizzy, gone already, getting cross, drinking Henny, pour one on the rocks. Crazy but not like CeeLo, take a foul shot and call it a free throw. Party foul, help her out, grab a towel. But they cheered to the governor, while the beer was a lover. Trust me, ain't no amateurs, nah. We got this, so rest assured. When I think out loud, there's always a crowd. Smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you. About you. About you. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you,
Okey, jom kita pacak kemah pula. Masa kami sampai dekat lodging campsite ni, angin memang agak kuat. Memang menambah lagi lah kot kesejukan. Siap serat kemah dah. Ni yang kita repeat hari ni. Memang terbaik lah, sejuk gili-gili. Tengok malam macam mana nanti. Hari tu kita camping sini sebelum puasa. Sebelah sana camper van. Oh, motorhome, sorry. Sebelah sana motorhome. Yang ni jiran kita malam ni. Yang dua ni kosong. Ni kita punya sini. Review kan. Okay, malam ni kita main sejuk-sejuk pula. Ni chill lah mak. Tapi Maggi je lah. Hari-hari Maggi. Yang senang lah. Okay. Masak apa tu? Masak apa tu? Masak Maggi. Maggi tom yum. Oden. Okey, sejuk. Cuaca sejuk, kita rebus apa ni? Jagung dengan ubi. Alamak, cempoy. Manis punya ubi. Sejuk. Balik. Okey, sejuk 18. Tak tahu tengok pagi macam mana. Hai hujan. Tempoy, makan jagung, sejuk-sejuk. Morning. Hujan, nak hujan tu. Lama. Dia main. Okey, aktiviti pagi. Kita rebus jagung lagi. Tu dah, dengan tangan dah. Tak panas kot. Sur. Sejuk lah. Oh. Okey, jam dah pukul 9.30 pagi dah. Sejuk dalam 18 darjah Celsius. Memang terbaik lah tempat ni. Tu depan berkabut rasa. Alamak. Oh, molek lah ni weh. Tu dah packing macam ni lah. Solo rider. Solo camper, ride and camp. Terbaik lah. Oh, ni owner dia ni. Nak gerak pergi mana ni, Beh? Lumut pula dah. Okey, Lumut, Teluk Batik ada camp tepi laut tu. Ada campsite. Yep. Okey, selamat jalan, Beh. Alright.
Okay, hari ni hari kedua dekat lodging campsite. Repeat punya pasal sangkut dah. Kita extend lagi untuk satu malam camping dekat masjid lodging ni. Cuaca memang sejuk lah. Oh, malam sampai 16 darjah Celsius. Memang sejuk geli-geli. Okay, hari ni kita trekking ke laluan masuk ataupun starting point ke Gunung Yong Belar. Tadi nampak lah grup-grup yang naik ke Yong Belar tu. Hari ni kita sampai ke kaki bukit tu. Starting point pun jadilah. Kalau dan, kalau tak kita akan patah balik. Dia punya gunung. Okay. Selepas hiking santai, kami pun naik Cameron Highland ke Ladang Teh. Di sini kami sempat jumpa salah satu rider ADV juga daripada selatan tanah air. Hai, ni dah jumpa member ADV. Dekat dari Batu Pahat. Oh, ni jauh ni Batu Pahat ni, orang selatan ni. Bagi lepas ni kita dari Ladang Teh, kami menuju ke campsite Sungai Pau pula. Ride and camp Lubuk Petai and ride and camp 3 hari 2 malam lodging Highland. Sampai di sini dulu. Jumpa lagi di next video. Jom kita akan balik ke Penang pula. Let's go. Bye bye.